lama pun ada. Boleh tahan lah. Ni lama. Bila sahaja ada udang sikit. Kita kapan udang lagi. Okey. Ni. Lama. Lama. Oh. Sotong ni. Sotong. Manis. Sotong manis. Ni. Okey. Baru juga. Rezeki. Tengok. Ini pun terciduk juga tadi. Patut berat. Inilah. Itu lah. Oh, ada sebelah. Mahal juga lah. Ukuran ni. Yang ketiga ni. Motong lah. Oh, ini. Sebelah ni. Sahabat tentang sini. Ni hitam. Oh. Dua. Wih, ada bawal lah. Ada bawal. Oh, putih, geng. Oh, rezeki lah. Bawal. Oh, putih. Selamat malam dan salam sejahtera, geng. Berjumpa lagi lah, geng, di Jamal Hunter Channel, geng. Malam ni kita nak menarik pokat misa lah di waktu malam, geng. Mudahan ada rezeki lah di malam ni. Kali ni kita bersama sahabat kita lah. Ni tengah membuka ni, nak memasangnya. Kita dah sampai. Kita nak tarik pokat di waktu malam pula. Dah lama kita tak cuba malam-malam ni. Hari tu siang. Bersyukur, geng, ada juga rezekinya. Di pantai yang sama juga kita pergi ni. Kali ni dalam pukul 8 malam kita dah sampai. Kita nak pasang-pasang. Nanti kita terus tarik dan terus ke hasilnya lah. Mudahan ada rezeki lah di waktu malam ni, geng. Bulan ni, malam ni agak bulan terang, geng. Bulan terang. Okay. Kita pasang dulu, geng. Tarik malam pula. Cari ikan malam. Wah, mana yang pusing. Dah berpusing-pusing dah. Ikat dulu. Air pun masih tepi lagi. Kita dah sampai sini, ngam lah. Nak menarik dia, nak tahan ikannya. Okey, siap. Jom. Kita tarik lah. Jom. Siap. Okey, kita pergi ke tengah. Kita tarik, kita jumpa selepas tengok hasilnya. Tongnya letak sini dulu lah. Sahabat kita pergi ke sana. Ini tarikan yang pertama. Tengok. Tarik malam. Kita bahagikan dulu. Sahabat kita ke sana dulu. Cuba tarik malam. Kita nak tarik rezeki malam ni. Mudahan ada rezeki lah. Tengok. Ada lompatan ikan, anak-anak ikan lah. Sahabat kita kat sana. Masih di dalam mana. Tak nampak kan? Tak nampak tu, tanda dia dah dalam tu. Dah hampir ke tepi. Kita tengok hasilnya. Apa yang ada.
Pergi dah. Penat tu. Berat. Ada pasir je ni. Ada gelama juga. Oh, ada juga gelama lah, boleh tahan. Gelama dah lepas. Ada 2 lagi ekor. Boleh tahan lah. Gelama pun ada, ukur dah. Itu juga lah, cari ekor pertama. Ikan sompit banyak. Okey. Aduh, hasil yang pertama ni. Gelama. Gelama ada, geng. Gelama. Aduh lah. Gelama. Gelama. Air. Ada gelama, ada 5 ekor. Boleh tahan lah. Ikan mengkoroi pun ada ni. Sompit. Banyak. Sompit boleh tahan. Besar gelama ni. Banyak. Ada. Gelama. Ikan siding memang ada lah. Gelama. Rezeki gelama lah malam ni. Syukur ada manis. Udang. Udang ada seekor, geng. Mau lompat-lompat kan. Udang ada seekor. Ada lah. Dua. Ada 2 ekor udang ni. Udang padu, geng. Ada udang. Juga lah, manis. Terletak dulu. Tangkap dia. Nak cahayakan terang. Nak cahaya terang biasalah. Kita ambil udang dulu. Ada 2 udang tadi. Ada seekor. Banyak. Target gelama ada. Sompit pun. Manis tu sompit, geng. Ikan sompit. Melompat. Gelama pun saiz elok lagi. Udang 2 ekor. Salah. Lepas je. Tarikan pertama ukur lah. Ada barang. Kita tangkap je. Pakai tangan kau je. Ada juga lah. Puas hati dengan hasilnya. Sekali tarik. Saya buka ini dulu. Wah. Sekali tarik dah ada hasil macam ni. Apalagi semangat, makin semangat lah. Kan. Sompit ni tengok. Batu keluar ke? Ketam nanti terlewat tak boleh. Banyak. Okey, kita tangkap ikan dulu. Nanti lepas ketamnya. Sayang ketam yang dah nak lari tu. Ni ketam. Jangan sampai tersepit dah. Tangkap ikan ni. Tengok, geng. Ikan. Aduh. Ni mengkoroi. Ini selangat. Macam-macam. Gerut-gerut. Ni sempit ni. Berair lah ni. Tak ada. Besar lama ni. Puas hati. Gelama puas hati.
Banyak yo. Kita boleh tarik yo. Boleh lah. Lumayan yo. Lumayan oh. Nak cari tak tahu. Oi, siang tu nak cari gelama pun tak ada, geng. Ini kali baru ada. Oh, tangkap betul tu. Itu betul-betul tangkap tu. Ini bukan main-main dah tu. Sebab dah terlampau rindu. Ikan asyik seliding je siang. Ini malam. Malam ni, geng. Okey, kita bersihkan ni. Tangkap-tangkap. Tadi kita dapat 2 ekor udang. Saiz pun cantik. Lumayan nasi tu. Lumayan betul ni. Sumpit. Ambil yang besar-besar. Yang kecil-kecil kita lepaskan je lah. Yang besar-besar. Okey, jom kita tarik lagi yang kedua. Ini rezeki. Sekali tarik pun dah hampir 1 tong je. Setengah tong. Jom tarik lagi. Ini tarikan yang kedua pula ni. Tadi yang pertama syukur ada rezeki ni. Kita tarik yang kedua ni pula. Kita pun lupa nak tunjuk hasil yang pertama tadi. Nanti kita boleh tunjuk lah. Kita nak cepat. Kita nak kejar air ni. Biar ada air ada lagi. Dia cepat surut ni air ni. Sahabat kita ke sana. Lagi. Okey. Jom kita jumpa di tepi ni. Sahabat kita kat sana tu. Tengoklah, saya zoom kat sikit. Kat sana dia. Dalam lagi ke? Masukkan lagi. Sana sikit lagi ke? Tengok. Macam ni, geng. Jom kita jumpa kat tepi. Sebab gelap kan. Kita tunjuk hasil kat tepi je. Bila selesai dah tarik kat tepi. Tengok tarikan yang kedua ni. Boleh naik lagi? Naik lagi sikit. Tengok. Kita dah hampir ke tepi lah. Tengok yang kedua ni. Ada tak? Yang ikan ada. Anak ikan banyak ni. Tapi ikan apakah itu? Tarik tepi ni. Ada banyak ikan. Berapa lama pun ada ni. Boleh tahan lah. Ni lama. Kurang pula sini. Ada udang. Udang ada seekor. Besar juga. Boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Tengok hasil yang kedua. Ini ikan ni. Ada juga lah. Gelama. Yang kedua ni pun gelama. Dia sahaja. Ada udang seekor ni. Tangkapan udang lagi. Ada sotong. Anak sotong ada. Anak sotong comel. Beranak ni. Kamu. Juga lah. Manis. Ni. Gelama. Sotong ni. Sotong manis. Sotong manis ada. Ni ikan ni pun ada. Sotong periuk. Ada juga lah. Yang kedua ni rezeki. Sana dah tak ada. Ni ikan ni je tak ada. Siko. Ni dah lama. Pasir. Bersia. Goreng-goreng pun sedap. Udang. Ni hasil yang pertama ni. Yang pertama ni. Ni tarikan pertama. Ini yang kedua lah. Kita bagi dia lagi. Ketam. Tahan. Bagi penuh tong tu.
Bunyi dia. Ha? Ha, turun periuk. Ada sotong. Sotong tu. Sotong. Ha, dia tengah bercium, melekat. Bercium-cium. Itu banyak yang kena lepas ni kan. Oh, padu ni. Anak senangin. Turun periuk. Aduh. Dah lama. Aduh. Okey. Kita nak bersihkan ni. Ada. Ketam melekat lah. 2 ekor tadi. Ikan ni kena ke? Ketang. Ketang kita lepaskan je lah. Lepas sana. Banyak yang lepas ni, geng. Kita banyak yang lepaskan. Ketang ni pun lepaskan balik. Jom lah. Kita angkat pasirnya, geng. Ikan biji mata. Ketam ni banyak. Lama. Kitang. Ikan kitang. Yo. Kita empak sotong ada seekor. Mana sotong tercampak tu? Melekat. Ketam. Oh. Pasir. Ini ketam ni melekat. Biarkan dulu. Kata kalau dah kat pasir susah tu. Banyak. Kita nak keluarkan dia ni. Ketam ada. Udang seekor sahaja. Mana udang? Mana udang? Tu. Seekor. Yang kedua. Ada juga lah manis. Ini hasil yang kedua lah. Dah hampir setengah tong kan. Hasil setengah tong. Kita nak tarik lagi sekali lah. Okey, jumpa yang ketiga. Okey, kita nak mendarat yang ketiga ni. Macam sepertinya ada. Kita tarikkan sikit. Kita tunjukkan sikit. Lajukan sikit lah. Biar dia masuk kat kandet ni. Baik lagi. Oh, mau lompat ikan. Nak obor-obor ke apa ni? Obor-obor tu patutlah berat. Tu ada ikan besar tu. Ikan besar tu. Ikan apa tu? Kocakan yang padu guys tu. Nak obor-obor sekali. Oi, malung. Malung. Ada. Tarik dulu. Okey. Dapat dah? Okey. Ini yang ketiga kan. Padu jugalah. Rezeki kan. Ikan ni. Tengok. Ini pun terciduk juga tadi. Patut berat. Inilah monster. Oi. Apa ni? Kena air. Ini monster kan.
monster malung. Umpan killer. Memintu lah. Tengok ni. Oh, ada seekor 9. Banyak juga lah. Syukur lah geng. Yang ketiga ni penotong lah. Penotong ni geng. Oh, 9. Dapat 9 seekor. Ni lagi patutlah berat lain macam. Wah. Ni dah tak ada. Syukur lah. Ada manis-manis. 9 geng. 9. Ni ikan. Ada juga manis-manis. Banyak. Ini patut dah berat tadi. Dia punya kocakan dia tu baru. Okey, sahabat kita ambil tong kat sana. Jauh lah dia. Banyak hasil. Rezeki. Jom. Ini yang tak tahan. Si bola bol dengan 2. Patutlah berat ni macam. Berat tu tadi. Tapi bersyukur ada ikan malung 9 ada. Yang ketiga ni ini yang nak semangat nak tarik yang keempat. Tak tahu. Tengok sahabat kita boleh lagi ke ataupun tidak, ataupun cukup di situ sahaja. Tengok. Tapi ni target dah penotong ni geng. Penotong lah. Adalah tarikan memang yang amat-amat menggoda. Penat kita tarik pun dia ada hasil ni. Lanak. Siput. Kat sini kat 3 ni baru jumpa 9 dengan malung lah. Si ikan monster yang agak mengganas. Mengganaskan. Ini. Dah lama. Malu. Ini, berat betul ni. Anak-anak ikannya lagi. Banyak kita nak lepaskan. 9. Meriah geng. Ini baru takapan betul ni. 9 ada. Nak kena pelayar tu. Tak ada pelayar tak boleh. Jauh dah sahabat kita. Ni takapan. Pari tertukar pada siku. Okey, kita tangkap ikan dulu. Kita nak potong ikan ni. Sikit. Potong je. Okey. Si 9. Padu juga 9. Ketuk je lah. Ketuk je kepala dia ni. Ini dia agak mencabar sikit. Kita pun kat dalam tung. Kat mana dah? Sengat dia. Ada sikit lagi. Jauh lah. Ni ikan malung. Si monster gigit tengok. Dia gigit tu. Padi seekor tertukar lah. Kita tanam. Ingat ni. Ni. Ada juga manis. Satu tong. Hasil kita 3 kali tarik dah penotong. Dah lama ada
senangin. Oh, meriah hari ni hasil. Tertukar ada. Ni banyak. Ini nak ke? Buat jelly je. Banyak buat jelly. Ni pun hasil yang kedua pun tengoklah geng. Campur ni lagi, kotak sana kotak sini. Penuh. Masih lagi. Tertukar. 9. Oh, ada lagi lah semat ni. Tak patah lagi. Ada lagi. Tak patah habis. Selayar ada kat dalam ni. Tapi dah bawah dah. Kita nasi ada bawa parang. Masukkan je. Ada parang tu semestilah dah. Banyak ikan. Tarik ke 3 kali je. Lecin boleh. Gigit nanti kan. Macam nak gigit kita je lagi. Macam nak gigit kita. Ayo, tengoklah. Biarkan dululah. Susah benar dia. Gigit nanti. Kaki. Lompat-lompat. Nak kena betul-betul matikan dia baru boleh tangkap lah. Biar dia kekeringan dulu lah. Habis. Berair kamera ni. Tahan lah. Gelama pun banyak. Oh, gelama ikan selangat tu, selangat mengkoroi tu banyak. Hampir oh. Inilah betul-betul takapan hari ni. Sapu lu. Patutlah berat dia macam tadi. 2 ekor sekaligus tarik. Mana tak berat ni. Dia tarik-tarik. Habis. Tarik lagi ke? Lagi sekali? Lagi sekali lah nanti. Cukup lah ni. Ini kita kongsi berdua ni geng. Makan seminggu tak habis ni. Ini betul rezeki 1 tong hasil ni. Okey, kita nak bersihkan ni dulu, tangkap-tangkap. Kita jumpa yang keempat lah. Jom. Yang terakhir dah mendarat hampir ke tepi. Beratnya lain macam. Adakah ikan ataupun obor-obor yang kita tarik beratnya? Jangan obor-obor dah. Tak jalan tu. Dia punya berat. Ada percikan-percikan di hadapan. Tarik kasih sikit. Ya. Tarik lagi. Ada udang. Udang ada. Ikan yang banyak. Anak ikan yang banyak. Ikan apa? Bau apa? Bau putih? Ikan mahal. Macam-macam ada. Boleh tahan lah. Ada juga lah yang terakhir ni. Penat tau. Udang. Besar udang ni. Udang ni. Udang besar. Udang. Ikan timah ada. Anak. Apa yang nak berlarikan diri. Ni. Bolos ada. Lama. Ketam. Tengok tu. Rezeki lah. Udang tadi ada 2-3 ekor. Bulu ayam ada. Apakah itu ikan yang agak besar
bunyi di depan. Bulu ayam pun ada. Bulu ayam. Hitam. Oh, padu lah. Wih, ada bawal lah. Ada bawal. Bawal putih, geng. Oh, rezeki lah. Ni. Ikan bawal putih. Alamak. Bawal. Bawal putih. Nah, rezeki ikan mahal. Besar lah. Situ dah tak ada. Kurang sikit lah. Ni. Yang banyak kat situ je. Tak nampak lagi kan. Ada rezeki. Okey. Kita bongkarkan dia. Wah. Kita bongkarkan dia. Sembilang tak ada. Yang kali ni sembilang tak ada. Jumpa ikan mahal lah. Ikan grade A punya. Bawal. Tu bawal. Nah, ni dah terakhir lah. Oh, banyak ikan. Oh yo, mana ikannya banyak. Mana? Udang. Dia banyak udang. Udang bulus ada semua. Mana tak jumpa lagi lah. Udang tadi ada 2-3 ekor udang. 2 ekor ni. Di manakah dia? Yang tadi seekor besar. Okey, tangkap udang ni. Ikannya hampir terlepas. Tak dulu. Kita tangkap udang dulu. Yang penting udang kita tangkap dulu. Udang. Tadi ada 2 ekor udang. Kat sini juga. Dia sebab dah banyak kan, kucak-kacir. Tak tahu lagi, tak jumpa lagi. Area situ juga tadi. Cukup dah, geng. Dah banyak dah ni. Bawal. Dapat bawal putih, geng. Bawal. Bawal. Penuh tong. Bawal. Ikan mahal, geng. Bawal putih bawal ni. Bawal putih. Putih-putih melati. Penuh tong lah. Udang tadi ada seekor lagi kat mana tak tahu. Dah tak jumpa dah. Dah terlampau banyak kan ikan ni. Kamera kita pun ada air ke tak tahu dah. Yang penting kita tangkap. Hitam. Oi. Nak cepik kita pula. Hitam. No. Okey. Kita tangkap dulu kan. Ada jugalah. Tadi tak jumpa dah. Yang siapa? Ketam tadi. Ketam apa? Udang. Mana tak seekor tadi? Tangkap seekor je. Dah tak jumpa dah. Kat mana tadi? Dah masuk kat pasir sini. Okey. Banyak oh. Oh, padu lah. Satu tong ini hari. Syukur rezeki diberi hari ni satu tong. Nak bawa balik pun fikir nak tak nak bawakan juga. Kita tangkap dia dulu. Okey, jom tangkap dia dulu. Kita jumpa kat rumah lah. Ini dah terakhir. Dah terakhir. Okey, geng. Kita dah sampai kat rumah lah. Kita tadi hasilnya tarik dalam 4 tong. Dalam 4 kali tarik, ada rezeki jugalah. Dalam 1 tong hasilnya, geng. Di waktu malam ni bersyukur ada rezekinya, geng. Okey, seperti ini hasilnya, geng.
Ni. Ni sembilang. Ikan malung. Gerama banyak lah. Ni gerama. Gerama pun banyak ni. Gerama. Ikan bawal tu mana tadi kat sini. Ni bawal lah. Dalam ni bawal ni. Ikannya seperti ni. Padu juga ni. Penuh. Hasil kali ni, geng. Rezeki kita lah. Tengok, kita kongsi-kongsi lah hasilnya. Apa kita ambil je kita kongsi berdua ni. Ni memang penuh petais lah ni, geng. Ini memang aku. Ini penuh petais tu. Tengok ni. Nah, kita ni ikan ni ambil lah. Ikan ni kita nak buat bento pun dah ada umpan ni. Hidup lagi you. Bayu gigit nanti kena gigit. Okey, jom bagi kucing makan. Dah menjerit-jerit dia. Mana ikan bersih tadi. Nah. Ambil. Tak nak dia, mulut je bising. Ambil. Yo. Makan. Bawa banyak ikan, banyak ni. Ikan apa ni? Pulu ayam pun ada. Kira sapu bersih lah. Serding je lah. Ikan serding je kita tak ambil. Banyak betul ikan serding tadi. Kita lepaskan. Kita dalam. Inilah. Okey.